Assalamualaikum, hai semua. Nak tahu tak apa itu teknik membaca lantang? Nak tahu ke tak nak tahu? Nak. Teknik membaca lantang merupakan salah satu cara berkomunikasi di mana ia menyampaikan maklumat dan juga menyampaikan hiburan kepada pendengar. Terdapat 4 strategi melaksanakan teknik membaca lantang. Yang pertama, ulang membaca serentak, membaca radio, membaca gema dan juga teater membaca. Cikgu, boleh tak saya nak baca buku macam ni? Oh, boleh. Buku yang menarik dan sesuai untuk awak baca. Okey, cikgu. Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan perlahan-lahan menggambil. Rasanya awak ni banyak kesalahan dalam pembacaan awak ni. Sama sih, cikgu tolong. Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan perlahan-lahan mengambil angin padi di rimba. Tu. Oh, saya cuba ya. Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan perlahan-lahan mengambil angin padi di rimba. Wah, betul lah. Kamu dah pandai. Biasa cikgu. Okey, saya cuba lagi sampai saya okey. Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan perlahan-lahan mengambil angin padi di rimba. Lakonan sebentar tadi adalah menunjukkan tentang teknik membaca lantang jenis teknik teater membaca. Teknik ini menyediakan satu sistem yang mudah di mana seorang tutor yang mempunyai sedikit latihan membantu prestasi seorang tuti yang mempunyai masalah dalam pembacaannya. Asal penubuhan teknik ini adalah untuk mengambil kira bakat yang ada dalam kalangan ibu bapa untuk membantu anak-anak mereka yang mempunyai masalah dalam pembacaan. Perkembangan teknik ini memperlihatkan bahawa teknik ini tidak hanya terhad kepada kanak-kanak tetapi ia diperluaskan kepada peringkat dewasa dan kanak-kanak dalam apa jua keadaan. Mari saya terangkan teknik teater membaca. Yang pertama, pelajar memilih bahan yang dipersetujui oleh guru. Cikgu, boleh tak saya nak baca buku macam ni? Oh, boleh. Buku yang menarik dan sesuai untuk awak baca. Okey, cikgu. Yang kedua, perbincangan antara guru dan pelajar mengenai bahan yang dipilih. Buku macam ni. Oh, boleh. Buku yang menarik dan sesuai untuk awak baca. Okey, cikgu. Yang ketiga, guru dan pelajar membaca bahan bersama-sama. Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan. Yang keempat, guru membaiki pembacaan pelajar dan memberi pujian. Angin Padi di rimba. Tu. Oh. Yang kelima, pelajar membaca secara bersendirian dan pujian diberikan. Perlahan-lahan mengambil angin padi di rimba. Wah, betul lah. Kamu dah pandai. Biasa cikgu. Yang terakhir, pelajar membaca secara bersendirian dan pembetulan diberikan dalam sela masa yang lama dan akhirnya pelajar membetulkan kesalahan mereka dengan sendiri. Sang kura-kura sedang berjalan perlahan-lahan mengambil angin padi di rimba.
Korang, berdasarkan lakonan dan penerangan sebentar tadi, kami harap kamu semua faham tentang teknik teater membaca dan boleh memanfaatkannya nanti. Bye-bye, sampai jumpa.